Tengok bagaimana Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ujian Nabi. Baru umur berapa bulan, berapa tahun duduk dengan mak, Allah Taala ambil nyawa mak di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Di situlah ibu Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Saya tak boleh nak bayang macam mana Nabi tengok mak dia dengan perasaan penuh mengharapkan kasih untuk si ibu itu menggerakkan kembali dan membuka mata dia. Berkata para ulama supaya Nabi SAW nanti bila diuji oleh Allah SWT, Nabi tidak pernah mengharapkan kepada makhluk. Rasulullah umur 6 tahun Allah uji itu, rupanya pengajaran itu supaya Nabi hanya bergantung kepada Allah. Dan bila nak minta tolong, Nabi hanya sebut Allah. Kalau nak mengadu, Nabi hanya mengadu dengan Allah. Kalau nak merintih, Nabi hanya merintih dengan Allah. Kalau nak mengadu, Nabi hanya mengadu dengan Allah. Kalau nak minta, hanya minta dengan Allah. Itu sebab Allah tarik ibu dan ayah Nabi. Sebab ujian yang Nabi nak hadap adalah ujian yang besar.